Episod 11. Berani mulakan semula. Kadang kita terlalu lama terperangkap dalam penyesalan. Kita ulang kesilapan lama dalam fikiran. Sampai kita lupa, kita masih punya peluang untuk mula semula. Kita tunggu masa yang sempurna. Tunggu bila hati dah tenang, bila hidup dah stabil, bila luka dah betul-betul sembuh. Tapi kebenarannya, takkan pernah ada waktu yang benar-benar sempurna untuk berubah. Kalau kamu terus tunggu, kamu mungkin takkan mula. Sebab setiap hari akan ada alasan baru. Rasa takut, rasa tak layak, rasa belum bersedia. Padahal perubahan tak perlukan kesempurnaan. Ia cuma perlukan keberanian. Mulakan semula tak bermaksud kamu gagal. Ia bermaksud kamu cukup berani untuk mencuba lagi. Walau pernah jatuh. Kamu sebenarnya cukup kuat untuk bangun, walau dulu pernah rebah. Dan itu sendiri sudah satu kemenangan. Tak apa kalau langkah pertama tu kecil. Tak apa kalau kamu masih ragu-ragu. Yang penting kamu melangkah. Sebab setiap langkah kecil ke arah kebaikan lebih berharga daripada 1000 alasan untuk kekal di tempat yang lama. Kadang masa lalu buatkan kita takut untuk percaya pada diri. Kita rasa semua orang dah jauh ke depan dan kita tertinggal terlalu jauh. Tapi kamu tahu tak? Tuhan tak pernah menilai siapa yang paling cepat. Dia menilai siapa yang paling ikhlas untuk terus berusaha. Mulakan dari hati. Bukan sebab orang lain suruh, tapi sebab kamu tahu kamu layak untuk hidup yang lebih baik. Tak perlu sempurna, cukup jadi versi yang kamu jujur, yang mahu berubah walaupun perlahan. Dan bila kamu rasa nak menyerah tu datang, ingatlah, kamu bukan mula dari kosong. Kamu mula dari pengalaman. Kamu mula dari semua luka yang dah ajar kamu untuk jadi lebih kuat. Hidup ni bukan tentang siapa yang tak pernah jatuh, tapi siapa yang masih berani bangun semula, walau semua pernah hancur. Jadi, jangan tunggu waktu yang sesuai. Jangan tunggu orang faham perjuangan kamu. Jangan tunggu semuanya tenang, baru nak bergerak. Mulakan sekarang, walau goyah, walau perlahan, asalkan kamu tak berhenti. Percayalah, setiap langkah yang kamu ambil hari ini akan jadi bukti bahawa kamu pernah berani lawan rasa takut dan pilih untuk terus hidup. Kalau kata-kata ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tekan follow atau subscribe. Siri ini bukanlah sekadar kata-kata. Ia adalah untuk kamu yang masih percaya bahawa setiap permulaan baru boleh jadi jalan menuju kebahagiaan yang lebih indah.